kau kahwin orang Kelantan kawan-kawan cakap, kau kahwin orang Kelantan Soalan cepu mas. kau kahwin orang Kelantan kenapa kau kahwin Kelantan Kata, kau tahu tak orang Kelantan duduk dalam hutan Wow, kita di hutan, geng. Lepas tu kau tahu tak orang Kelantan pemikiran dia pemikiran dia agak tertutup. Apa soalan-soalan pelik lah daripada orang luar ni. Dia tanya pasal Kelantan. Nak tahu jugalah kita orang Kelantan ni, semua dengar ni. So nak tahu juga, kot lah Ustazah ada terima soalan yang sampai gini orang tanya dia pasal Kelantan. Contoh. So bolehlah kot sikit. Orang Melaka akan tanya, orang Kelantan ni, dia kata, orang Kelantan ni okey ke dengan orang Melaka? Orang Kelantan ni okey ke dengan kita? Dia akan tanya satu, sebab dia soho dengan kenegerian. Yang kedua, duduk masa pertama saya nak berpindah di Kelantan, dia kata, kau kahwin orang Kelantan kawan-kawan cakap, kau kahwin orang Kelantan. Soalan cepu mas. Kau kahwin orang Kelantan kenapa kau kahwin Kelantan? Kata, kau tahu tak orang Kelantan duduk dalam hutan Wow, kita di hutan, geng. Lepas tu, kau tahu tak orang Kelantan pemikiran dia pemikiran tertutup. dia agak tertutup. Jumut. Cumut. Lepas tu dia fanatik. Itu yang biasalah. Fanatik. Lepas tu saya kata, Kelantan itu fanatik. Saya kata sebenarnya yang itulah bila mana kita saya sampai kat Kelantan, suami bawa pergi jalan. Saya jalan kata, banyaknya kedai Melayu. Semua orang Melayu. Memang. Sebab tu ekonomi di Kelantan dikuasai oleh orang Melayu. Berbanding pada negeri yang lain. Lepas tu saya lalu cantik, rumah dia besar lah, rumah ni mesti orang daripada, bukan pada orang Melayu kan. Dia kata, taklah, yang gini semua toke-toke ni orang Melayu. Maknanya perbezaan tu jauh daripada pandangan daripada orang luar. Lepas tu saya pergi lagi, dia bawa pergi, memang suami saya dia ajar kita dengan praktikal tindakan action. Bila dia bawa kita pergi ke pasar Siti Khatijah, pasar Khatijah kan dia suruh Siti Khatijah. Saya tengok ramai orang perempuan yang meniaga. Ramai orang perempuan. Maknanya orang perempuan ni independen. Dia ada ada sifat independen dan jati diri yang kuat. Yang kedua, bila tengok tiba-tiba tu ramai orang, saya ramai buat apa buat apa belikan kat sebab pasar kan, belikan intai mas. Kedai mas banyak tu. Bila saya kata orang Kelantan ni kata biarlah janggut udang biarlah besar janggut udang emas dia, biar dekat tangan susah macam mana pun mesti ada. Itu bila mana kita kata orang Kelantan mundur, orang Kelantan. Kalau saya kata orang Kelantan ni mundur, Kelantan tak mundur. Kalau kita tengok penerbangan, dia adalah domestik yang ketiga di Malaysia paling